Nah, dia kan kelamin. Penyakit ni penyakit kelamin. Herpes di bibir, STD ke? Sebab bertukar pasangan ke? Ramai ingat herpes di bibir ni sebab seks bebas. Tapi betul ke semua kes macam tu? Herpes bibir disebabkan oleh virus HSV-1, herpes simplex type 1. Biasanya berjangkit melalui cium, perkongsian barang, sudu, botol air, lip balm atau sentuhan kulit ke kulit. Boleh jadi dari kanak-kanak pun dah kena tanpa sedar. Tapi adakah ia penyakit kelamin, STD? HSV-1 bukan semata-mata STD. Tapi kalau ia kena pada kawasan genital, baru kita panggil herpes genital. Itu biasanya dari HSV-2. Tapi sekarang HSV-1 pun dah makin banyak sebabkan herpes genital, terutama bila ada seks oral. Jadi, herpes bibir ni bahaya? Boleh berjangkit walaupun tiada luka, virus senyap. Boleh berulang bila imun lemah ataupun stres. Kalau tengah hamil and kena herpes first time, bahaya untuk bayi. Herpes bukan hanya dari tukar pasangan, tapi ketahanan badan kita juga main peranan besar. FT bantu badan jadi kuat lawan jangkitan. Zinc, selenium, vitamin C and E dalam FT bantu imun badan aktif. Inulin untuk kesihatan usus, pintu utama imun. Bila hormon stabil, stres terkawal, flare up pun jarang berlaku. Kalau awak selalu kena herpes masa period, masa stres, itu tanda badan dan hormon tengah tak stabil. Jom reset dari dalam setiap pagi dengan FT. Rasa sedap, tak habis, tak muak. Sekarang tengah promo, beli 2 jar, dapat 26 video reset hormon Dr. Rai dan jimat hingga 50% masa live.